Penjaga gol Shanghai Port, Wei Chan adalah individu yang bertanggungjawab menafikan setiap percubaan pemain JDT. Aksi penjaga gol itu mengakibatkan JDT hanya sekadar meraih satu mata di SSI. Bukan satu, bukan dua dan juga bukan tiga tapi 11 tindakan penyelamat yang dibuatnya untuk pastikan keputusan 0-0 kekal sehingga ke whistle penamat. Seperti Superman dia terbang menyelamatkan bola percubaan pemain JDT. Ketika penjaga gol Shanghai Port sudah tertewas, tiang pula jadi penghalang. Satu sepakan padu daripada Bergson terkena tiang kiri gol lawan. Manakala satu lagi percubaan Leret Ignacio Mendes terkena tiang kanan gol lawan. Selepas itu bola lantunan terkena kepala penjaga gol dan boleh menuju ke gawang tapi tak masuk juga sebab sedikit tersasar di sebelah kiri gol lawan. Seperti kata pengulas, seperti dijampi gawang itu, apa sahaja yang berlaku bola itu tidak akan masuk.